Selamat malam, anda bertemu dengan saya Fiza Frizi dalam Voice Vaganza, di mana kita telah pun selesai untuk persembahan minggu ke-8 dengan temanya Fun Fair Tok Ram. Macam biasa, semua bintang dekat dalam bilik makeup sekalipun, dia dah cakap, tak ada pemikiran kan, sebab Tok Ram macam tak ada share evaluation pun, tak ada suruh tukar-tukar ke. Tapi apa-apa pun, kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada Mark Adam kerana menjadi di antara pemenang untuk ikon semangat Celcom DJ. Jadi kepada anda semua, 9 orang bintang, tak ada siapa pun yang terkeluar untuk minggu ini. Mungkin mereka masih lagi akan berpeluang untuk membawa pulang wang tunai bernilai RM2,000 untuk ikon semangat nombor 1 Celcom DJ. Cara dia cukup mudah, hanya perlu imbas QR code yang berada di kaca televisyen anda bermula daripada sekarang sampai jam 6.30 petang hari Ahad nanti. Dan kalau mungkin anda adalah di antara pengguna aplikasi Celcom DJ buat kali pertama, anda sebenarnya akan menerima undian tambahan. Tapi kalau anda nak dapatkan undian lebih, anda boleh menambah nilai dengan Celcom DJ Prepaid 5G. Make sure anda dapatkan maklumat lanjut melalui laman Sesawang Gempa. Jadi sekarang ini kita akan bersama dengan bintang kita yang tak berapa nak bintang. Nama Ni bintang. tak, ni bapak bintang. Okey, kita ada Tok Ram. Tok Ram, saya dah tahu dah, markah di antara tempat pertama dengan mereka berdua adalah 18 markah untuk perbezaannya. Sekali lagi, tempat pertama dengan Shay dan juga Krisha. Sebab Shay dengan Krisha kongsi markah yang sama. Beza tempat pertama dengan Krisha dan juga Shay adalah 18. Tok Ram, apa cerita Tok Ram? Mungkin Tok Ram sendiri boleh kongsikan kenapa pilih tema sampai membuatkan mereka sampai beza 18. Tiga Tok Ram. Lari konsep. Cedera lari konsep. Sebab lagu-lagu yang dia beri, kadang-kadang kalau macam Heti kata, saya bagi susah kepada mendua lah. Ya. Dia bukan susah. Saya dah kaji dan tengok dia orang ya, selama 7 minggu. Dia cuma perlu kerja je. Sebab lagu yang diberi tak pernah nyanyi dan unexpected. So you perlu ada seminggu untuk belajar lagu tu. So bila dilihat kepada capability, right? Contoh macam mendua, dia kacang aja. Ya, kacang aja. Kacang mean easy. Easy. Oh, okey. Ya. Dia boleh nyanyi apa aja boleh gitu ya, Tok? Minggu pertama pun saya sudah tahu apa yang dia boleh, apa yang dia tak boleh. Wow. Ya, saya melihat. So bila dilihat lagu-lagu macam yang saya bagi itu, tak ada masalah. Cuma diorang perlu belajar dalam masa 7 hari. Tak ada masalah. Tapi Tok Ram, kalau macam Tok Ram sendiri kan selaku maestro untuk muzik kan, Tok Ram tengok macam mana sebenarnya prestasi bintang-bintang kita lagi-lagi untuk minggu ni? Untuk tema yang Tok Ram sendiri pilih. Kau cakap cepat sangat. Lepas tu tak ada monitor. Ada monitor tak depan ni? Mana ada? Saya mana ada pakai skrip tu? Kau tak pakai string. Kau pakai cakap cepat sangat. Okey, sekali lagi. Sebagai maestro muzik yang terkemuka dekat Malaysia, bagaimana prestasi bintang-bintang? Sebab tema ni Tok Ram yang pilih. Prestasi okey. Macam ikut tangga kedudukan diorang lah. You know, macam diorang tu berkongsi tu sebab, well, dia ada juri pun tahu dia tak ikut konsep. Macam Krisha sendiri minggu lepas memang paling takut dengan lagu makan tu. Dan terserlah untuk minggu ni. So Krisha, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya cabaran untuk menyanyikan lagu tersebut? Tak tahu, orang cakap salah konsep. Lagu tu makan saya. Pakai sudu. Lagu tu untuk saya mencabar kerana lirik dia banyak. Lepas tu dia laju dan nak bernafas pun tak ada tempat. Dia kira kena betul-betul on point lah. Jadi untuk saya mungkin 7 hari tu agak singkat juga untuk nak belajar lagu, nak dapat feel juga. Jadi mungkin pasal tengah kelang kabut dengan nak hafal, saya terlupa karakter. Jadi macam mungkin terlalu banyak dalam fikiran, jadi dia tak natural kan. So mungkin daripada situ macam susah sikit nak project semua yang perlu dalam satu lagu. Untuk Krisha sendiri, Ya. bila dapat tahu tema Fun Fair Tok Ram ni, dah boleh agak tak? Ni mesti tak ada pemikiran ni.
kurang pasti. Pasal selalu ada kejutan kan? Tapi Alhamdulillah lah Alhamdulillah masih selamat untuk Kalau minggu tidak dah tersebut. terkeluar. Kalau tidak memang kena makan lah Okey, tapi betul, kena makan. share sendirilah kan. Lagu Station tu memang dah viral dekat TikTok. Betul tak Tok Ram? Tapi macam share sendiri, you tukar arrangement tersebut. Kenapa? Dan kata Tok Ram, tiba-tiba salah konsep. Silakan share. Tok Ram ni selalu bilang intelek. Tapi kalau ngomong sama aku, dia cakap aku inteleknya kurang. Jadi aku apa ya? Aku kayak Tok Ram katanya kurang nih inteleknya. Oke, nak macam mana aku tambahkan sedikit? No, okey. Kamu berdua harus faham. Contoh macam dia, okey. Lagu tu memanglah apa yang dia kata cepat, apa bagai-bagai, okey. So, bila you tukar konsep baru, you menyusahkan diri you tau. Contoh sama dengan dia. Bila dia tukar arrangement, dia menyusahkan diri dia. Bila you tukar arrangement, you kena ada feel baru. Lepas tu muzik tu kena sama, lirik tak tukar, melodi tak tukar. Itu yang jadi dia sangat susah. Tapi Tok Ram bukan ke ada selalu meeting dengan Tok Ram semua? No, ada apa? Ada meeting. Selalu kan Selasa, Rabu, Khamis Okay, ada meeting. meeting ada, tapi bila arrangement, okay, tugas saya sebagai music director, and diorang ada hak. Ada hak bila aku nak buat muzik aku sendiri. So demo tu diantar hari Rabu ke hari Rabu dah. Hari Rabu. Dan saya kena respect. That's because came from them. So bila saya dengar, mati, saya kata. Mati bukan mati dia tak boleh bawa makan rendah. Okay? Mati sebab kerja dia kena double. Sebab dia create satu lagu baru. Alah, tapi at least Tok Ram kenalah juga advice dekat Syed sebab dua-dua tu lagu-lagu lelaki. Ya, dia bukan masalah advice, masalah respect. You bagi saya unless satu lagu, okay, yang you bagi arrangement baru, okay, saya nak tengok hari Jumaat macam mana you bawa. Macam tu. Tapi dah dengar Jumaat macam mana? Dia tak okay. Tak okey. Kenapa Tapi- kita tahu dengan diorang? Kekerasan, okay, sometimes ada penyanyi yang you boleh cakap, ada penyanyi yang tak boleh cakap. Baik. So just respect, okay lah, buatlah. Lagi satu, saya tahu tak ada penyikiran dan learn a lesson, dapat tangga bawah. InsyaAllah Sekarang Tengok. badan muka ya. Kita tahu Okey, sekarang Kita tahu. Sekarang tahu. kita tahu. Ah. Kalau nggak ditanya nggak tahu. betul. Jadi saya tolong tanyakan juga. Okey, jom kita tengok markah sebenar sebab tu orang pun tak tahu kan markah. Rasa macam dah tahu dah. Saya dah tahu dah. Okey, jom kita tengok. Ini dia tangga markah untuk kedudukan markah bagi minggu ini. Bagi Gegar Vaganza. Ini dia. Iskandar Ismail 74.50. Nak dibandingkan dengan Mendua, bezanya adalah lebih kurang dalam 1.750 saja. Untuk Nubahan, bezanya adalah lebih kurang dalam 0.75. Untuk Freshie, Semel Sakura, beza lebih kurang dalam 1%. Cuma, yang saya terkejut sebab beza Iskandar Ismail dengan Shay dan juga Krisha, seperti yang saya katakan tadi adalah 18%. Tengok Rudy Republic dengan Shay, beza dia hampir 7%. Tok Ram, cerita balik. Macam mana diorang boleh dapat nombor 1? Macam mana Shay dengan Krisha masih lagi dapat nombor last? Okeylah, kita cerita yang itu sebab diorang lari tema. Tapi Iskandar Ismail, kenapa dapat nombor 1? Okay, dia banyak markah. Kalau lihat 3 juri, Ha. 2 juri memilih Iskandar. 1 juri memilih Mendua. Wah. Saya sebagai ketua juri, 2 and 1, of course 2 menang. Baik. Proceed je lah. Faham. Ya. Menilai. So kalau melihat daripada Mendua tadi, dia memang perform tapi ada technical problem yang korang tak tahu, which is tempo sikit. Baik. Ya. Alright. So tempo tu dia hilang banyak point dekat tempo. Dia nyanyi memang okey tapi technical tempo dia. So bagi Iskandar tu saya tak pernah tengok dia menari dia. Oh, tapi tiba-tiba hari ni dia menari pula lagu tak. Lagu tu berkenaan dengan menari. Cuba Tok Ram menari. 3, 4. Jangan buat perangai, okey? Dah tahu aku tak menari, aku tak ini. Jangan buat perangai. Bagus. Okey. Okey, sekarang ni kejap lagi kita belanja Tok Ram dengan coklat. Jadi kepada anda semua kita akan bersama dengan bintang lain. Thank you Tok Ram.
Okey. Selamat maju jaya untuk Krisha dengan Terima kasih. Shay. Sabar tu Ram, sabar. Kita berhenti rehat seketika. Sekembalinya kita kita akan bersama dengan Vas Vaganza. Terima kasih. Kena tunggu lagi ke? Sabar tu Ram. Bagi masuk iklan lepas tu balik. La haula wala.